Hobbies, mari ikut Syuk Hobbies. Dalam video ini kita nampak sekumpulan pemuda sedang berada di kawasan gunung. Kemudian mereka melakukan azan secara bergilir-gilir. Lafaz azan jelas, tenang dan suasana sekeliling pula sunyi berkabus. Dari segi emosi memang terasa suasana yang sangat khusyuk dan mendalam. Selepas azan selesai, kedengaran iqamah dan pada masa yang sama kabus mula beransur hilang. Reaksi spontan pemuda-pemuda itu pun jelas terkejut, kagum dan terus menyebut kebesaran Tuhan. Momen ini yang buat ramai penonton merasa meremang. Sebab gabungan suara azan alam semula jadi dan perubahan visual berlaku serentak. Sekadar keseluruhan video ini bukan sekadar rakaman mendaki gunung biasa. Ia menunjukkan bagaimana aktiviti luar boleh jadi ruang untuk manusia kembali ingat pencipta. Tambah pula respon positif yang sangat tinggi daripada penonton. Ini membuktikan ramai yang tersentuh dengan momen ringkas tapi penuh makna ini. Teguran paling jelas, benda baik tak perlu drama besar. Kadang cukup dengan suara azan yang ikhlas. Suasana pun boleh berubah dan hati manusia pun sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا ilaha illallah. Muhammad Bobeni. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sallallahu Muhammadar Rasulullah. Serius. Ujang lidahmu deh. Habis terbuka langsung. Masya Allah, kuasamu Tuhan. Masya Allah, kuasamu Tuhan. Takbir. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.